Hai semua dan selamat datang ke penerangan visual kita hari ini. Kalau anda seorang usahawan, anda pasti perasankan persaingan sekarang ni dah ke tahap yang berbeza, memang tak menang tangan. Topik kita hari ini, Dunia Digital 2026, landing page lawan website. Kita dah tak boleh harapkan nasib semata-mata nak berniaga sekarang. Kita betul-betul perlukan satu pelan pertumbuhan digital yang mantap, langkah demi langkah, untuk bukan saja bertahan tapi mendominasi pasaran. Jadi, cuba tanya diri sendiri, adakah media sosial saja dah cukup untuk tahun 2026? Dulu, ya. Asalkan ada Facebook, Instagram atau letak nombor WhatsApp sikit, bisnes dah boleh jalankan. Tapi adakah taktik lama ni masih relevan? Jawapan ringkasnya, langsung tak. Kalau anda masih bergantung 100% pada platform sosial, anda sebenarnya berada dalam zon yang sangat berisiko. Kita kena cepat-cepat keluar dari zon selesa ini dan mula berfikir dengan lebih strategik. Untuk membina sistem digital hybrid yang kalis masa depan, ini adalah pelan pertumbuhan langkah demi langkah kita. Kita akan sentuh tentang realiti bisnes digital 2026, diikuti langkah 1, mesin jualan automatik. Langkah 2, bina aset jenama dan akhir sekali kita cantumkan semua ini dalam pelan tindakan gabungan 2026. Kita mulakan dengan bahagian pertama, Realiti Bisnes Digital 2026 yang juga merupakan satu titik perubahan yang kritis. Kenapa saya panggil titik perubahan? Sebab dunia bisnes sekarang sedang berdepan dengan 3 cabaran besar. Pertama sekali, kepesatan AI atau kecerdasan buatan. Ia berkembang terlalu pantas dan memaksa kita beradaptasi serta-merta. Keduanya, persaingan di talian makin sengit. Dan ketiga, ini yang paling merisaukan ramai usahawan, kos iklan yang semakin melambung. Bayangkan kalau anda bayar iklan mahal-mahal tapi tak ada sistem yang cekap untuk tukarkan klik tu jadi jualan, anda sebenarnya macam sedang bakar duit sendiri. Tanpa sistem yang betul, bisnes anda memang dalam bahaya. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita masuk ke langkah 1, mesin jualan automatik. Dan di sinilah kita mula memanfaatkan kuasa sebenar sebuah landing page. Okey, apa sebenarnya landing page ni? Secara mudahnya, ia adalah satu halaman web khusus yang direka khusus tanpa sebarang gangguan. Tak ada menu yang berserabut, tak ada link luar yang boleh buat pelanggan lari ke tempat lain. Ia cuma ada satu tujuan tunggal. Sama ada nak dapatkan jualan, kumpul prospek atau untuk pendaftaran. Prinsipnya sangat fokus, pelanggan masuk, tengok tawaran dan bertindak, atau mereka keluar. Memang ada banyak kelebihan landing page ni, tapi saya gariskan 4 yang utama sebagai senjata bisnes anda. Pertama, kadar penukarannya jauh lebih tinggi sebab tak ada gangguan langsung macam yang saya sebut tadi. Kedua, ia sangat mudah untuk kita buat A/B testing. Maknanya kita uji elemen mana yang paling berkesan. Ketiga, kos membinanya sangat rendah tapi pulangan dia memang tinggi. Dan yang keempat, anda boleh sasarkan pasaran yang sangat spesifik, tepat pada sasarannya. Tapi magic yang sebenar berlaku melalui 3 langkah corong jualan automatik ni. Langkah pertama, kita tarik trafik guna iklan atau carian organik. Langkah kedua, landing page tadi akan bertindak menapis pelanggan. Ia hanya kekalkan mereka yang betul-betul berminat dengan tawaran anda. Dan langkah ketiga, ia akan tutup jualan tu secara automatik. Bayangkan, mesin ni bekerja untuk anda 24 jam sehari. Anda tengah tidur pun jualan tetap masuk. Baiklah. Tarik nafas kejap. Bila enjin jualan pantas kita dah siap, kita beralih ke langkah 2, bina aset jenama. Di sini, kita akan bincangkan tentang membina autoriti menggunakan sebuah website penuh. Berbeza sikit dengan landing page tadi, website ni adalah satu platform yang jauh lebih menyeluruh. Ia ada bermacam-macam halaman, seperti halaman utama, tentang kami, blog, senarai produk. Kenapa? Sebab fokus utamanya bukan lagi semata-mata pada jualan segera, tapi untuk penjenamaan jangka panjang. Ia bercerita kepada dunia siapa sebenarnya anda dan kenapa pelanggan patut letak kepercayaan pada perniagaan anda. Mari kita tengok 4 manfaat besar bila anda ada website sendiri. Nombor 1, ia serta-merta menaikkan kepercayaan dan autoriti jenama anda. Keduanya, dan ini yang paling serongok, dengan strategi SEO yang betul, anda boleh dapat trafik organik dari Google secara percuma dan berterusan. Ketiga, ia bertindak sebagai hub utama untuk kandungan anda, tempat anda mendidik pelanggan. Dan keempat, ia buka jalan untuk anda kembangkan skala bisnes sepenuhnya dengan menyepadukan pelbagai sistem operasi. 100%.
Nombor besar ni sangat penting ya. Ia bermaksud anda ada kawalan 100% ke atas platform anda sendiri. Tak macam media sosial. Dekat media sosial, algoritma selalu berubah-ubah dan akaun anda boleh disekat tiba-tiba. Tapi dengan laman web anda sendiri, tiada siapa pun boleh sewenang-wenangnya tutup pintu kedai digital anda. Inilah aset digital tulen milik anda. Cuba hadamkan kenyataan ni. Ramai peniaga masih bergantung 100% pada media sosial semata-mata. Tapi hakikatnya, itu bukanlah aset. Anda ada berjuta pengikut di TikTok atau Facebook sekalipun, ibaratnya macam kita bina rumah banglo besar di atas tanah sewa. Bila-bila masa saja tuan tanah boleh ubah syarat permainannya. Anda memang wajib ada tanah digital anda sendiri. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya dalam bahagian terakhir, Pelan Tindakan Gabungan 2026. Di sinilah letaknya sistem hybrid ulung perniagaan kita. Kadang-kadang orang keliru dan bertanya, mana satu yang lebih penting sebenarnya? Jawapannya, kedua-duanya saling melengkapi, macam pasukan bola sepak. Landing page ni ibarat penyerang anda. Fokus dia cuma nak buat gol, iaitu jualan. Dia berikan kadar penukaran tinggi untuk hasil laju bila jalan iklan. Website pula ibarat benteng pertahanan anda. Fokusnya adalah membina jenama, menanam kepercayaan dan pastikan kita menang untuk jangka masa panjang melalui trafik SEO organik. Untuk strategi moden, kita simpulkan macam ni saja. Landing page, kita guna untuk menjual. Titik. Website pula, kita guna untuk bina jenama. Kalau anda cuba campur adukkan fungsi kedua-dua ni, prospek anda akan keliru. Sentiasa ingat, gunakan alat yang betul untuk capai tugasan yang betul. Dan inilah formula kesimpulan pelan pertumbuhan kita. Sistem jualan moden 2026 adalah gabungan yang harmoni antara landing page dan website. Bila kita cantumkan kedua-duanya, perniagaan anda bukan sahaja akan menjana jualan yang sangat stabil dan laju, malah pada masa yang sama membina reputasi yang dipercayai pasaran. Sistem ini membolehkan bisnes anda dikembangkan dengan pesat dan beroperasi secara automatik. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu realiti yang pedas. Pesaing anda di luar sana dah pun tahu perkara ni dan mereka dah mula bergerak membina sistem mereka. Menggabungkan ketangkasan jualan landing page dan kekukuhan jenama website ni bukan lagi satu pilihan pada tahun 2026. Ia adalah satu kewajipan mutlak. Jadi persoalannya sekarang, anda bila lagi? Jangan tunggu sampai pasaran tinggalkan anda jauh di belakang. Mula bertindak hari ini.